Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patriot Pagi. Okey, saya Coach Sean. Hari ini kita nak bincang satu benda yang lain sedikit daripada apa yang telah kita bincangkan sebelumnya, tapi lebih mendekatkan diri kita kepada risiko-risiko mental health ataupun tekanan perasaan yang disebabkan oleh faktor persekitaran, khususnya di dalam alam pekerjaan. Oh ya, sebelum kita lupa, hari ini semua dapat ni kan, this is the surprise, lanyard dan juga dua benda ni. So kita amalkan, kita pakaikan Patriot luar dan dalam. So kita bersama-sama kita tunjukkan yang kita berjiwa dan juga kita membawa, menjunjung nilai-nilai Patriot, budaya kerja kita. Okay, satu kad ni adalah satu pengajian perubatan dan saintifik, di mana saya tidak berkata tentang hearsay ataupun hanya sebagai satu cerita ataupun hearsay, tapi inilah apa yang saya buat adalah berdasarkan kepada kajian daripada sumber-sumber ilmiah perubatan, khususnya daripada WHO, World Health Organization, di mana dia ada jalankan kajian komprehensif Mental Health and Action Plan daripada National Institute of Mental Health, NIMH, dan juga banyak jurnal-jurnal perubatan khususnya daripada Lancet, the British Journal of Psychiatry. So benda ni bukan cakap kosong, tapi memang telah dibuktikan menerusi kajian-kajian perubatan dan ilmiah. Okey, kita sering mengatakan tentang mental health, kesihatan mental, dan ramai pada kita tidak dapat menyatukan ataupun menghubung kaitkan tentang risiko-risiko penyakit yang dalam diam-diam disebabkan oleh kesihatan mental. Okey, mental health ni dia bi-directional relationship. Ada mental health, satu mental health melibatkan chronic illness, di mana ketekanan persekitaran akan menyebabkan penyakit-penyakit kronik, dan juga chronic illness towards mental health, penyakit-penyakit kronik yang membawa kepada kesihatan mental yang tidak terjaga. Kedua-dua ni adalah satu fenomena yang berbeza, tetapi dia punya natijah yang sama. Okey, apabila kita bercakap tentang mental health, kita sering berkata tentang stres. Apabila ini berlaku, badan kita, apabila kita menerima tekanan yang hebat, badan kita akan menghasilkan hormon kortisol. Kortisol inilah adalah hormon keradangan. Keradangan itu yang menyebabkan segala organ-organ kita menghadapi keradangan dan menyebabkan penyakit serius, terutamanya kepada golongan-golongan komorbiditi. Komorbiditi adalah golongan-golongan atau pesakit-pesakit ataupun rakan-rakan sekerja yang mempunyai lebih pada satu satu penyakit. Kencing manisnya, lepas ada darah tingginya, mungkin 3 serangkai. Dan orang jenis komorbiditi, golongan komorbiditi ni akan lebih terjejas dengan mental health. Saya sengaja untuk nak melibatkan isu ini kerana Agrobank, syarikat kita, bank kita memandang serius tentang mental health di kalangan rakan-rakan sekerja. Kerana satu, ia melibatkan kesihatan jangka panjang, yang membawa kepada kerunsingan, yang membawa pada tekanan, dan dalam vicious cycle ni, apabila seorang tu berada dalam self-pity mode, dia kata rendahkan diri dia akan membawa kepada depresi. Depression akan menyebabkan kepada manic depression. Dan manic depression ni boleh membawa kepada skizofrenia ataupun boleh membawa kepada kemurungan yang paling buruk yang menyebabkan bunuh diri. Okey. Nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang mental health ni, dan dalam bingkisan Patriot akan datang kita akan lihat macam mana mental health ni membawa kepada chronic illnesses dan juga membawa kepada penyakit-penyakit seharian yang kita pandang ringan. Contohnya berdesingan telinga kerana stres, macam-macam lagi. So,
Ini cukup sampai sini bingkisan patriot saya pada pagi ini. Ingat, mental illness adalah pembunuh diam, pembunuh senyap, dan kita selalu tidak dapat lihat natijah daripada masalah mental illness yang kita nampak ringan ni, yang membawa kepada kehidupan seharian yang kucak-kacir, membawa kepada rumah tangga yang kucak-kacir, dan juga bagaimana caranya kita hendak menanganinya. Kita mungkin tidak boleh menghapuskan, tapi kita boleh menguruskannya. Dengan ini, tenang-tenang, selamat beramal. Saya Coach Sean. Assalamualaikum, salam patriot pagi.